Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke acara debat perdana pada malam ini, di mana hari ini kita akan bincangkan isu panas, iaitu perjanjian ekonomi antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Baiklah, di kiri saya pakar ekonomi terkenal keluaran 8 universiti ternama dunia, iaitu Dr. Mahmud. Dan di kanan kita pemegang diploma pengurusan hidupan liar Universiti Antarabangsa Seri Minda dan juga merupakan penganalisis ekonomi di TikTok, Encik Mail Petai, yang katanya dah buat kajian sendiri dalam masa 2 malam. Okey, kita mulakan dengan Dr. Mahmud dulu. Silakan Dr. Mahmud. Oh, saya start dulu. Ya. Baik. Terima kasih Tuan Moderator. Sama. Bagi saya, perjanjian ni tak menguntungkan negara sepenuhnya. Kita akan buka banyak ruang kepada pelabur luar. Okay, tapi balasannya kita akan kehilangan kawalan pada sektor-sektor yang penting. Okay, bahasa mudah dia, mereka dapat duit, kita dapat debu. Dapat duit jugalah, tapi debu lagi banyak. Doktor, tak bolehlah tengok negatif je doktor. US tu negara maju. Kalau dia nak masuk, maknanya dia nampak potensi kita. Ni peluang besar ni. Pelaburan datang, ekonomi gerak, rakyat pun senang. Okey, Saudara Mail, dia bukan masuk dekat negara kita je. Semua negara dia masuk. Betul. Okay, kebanyakan negara. Kalau dalam Asia Tenggara ni, negara kita saja yang dia masuk, mungkinlah dia nampak potensi kita. Tapi dia masuk dekat kebanyakan negara kat rantau ni. Dia buat perjanjian dekat kebanyakan negara dekat rantau ni. Umpama seorang scammer memuji semua prospek dia untuk tipu duit mereka. Pelaburan memang bagus, tahu, tapi bukan semua pelaburan baik. Kalau pelabur tu masuk dan kawal semua harga serta undang-undang, sampaikan stesen TV kita sekali dia kawal, kita dah jadi penumpang, bukan lagi jadi pemandu. Tapi doktor, kalau tak buka pintu, macam mana nak maju? Kita ni negara kecil kan, kenalah ikut yang besar. Macam ikan bilis menumpang jerung kan, senang dapat sisa. Betul. Oi, padu tu analogi tu. Memang padu. Tapi masalahnya sekarang ni, Saudara Mail, jerung makan ikan bilis tau. Okay, kita ni bukan menumpang tau. Kita ni mangsa ni, kita ikan bilis kena makan dengan jerung. Okey, saya faham dah. Tapi US tu kaya. Bila dia datang, mesti dia berbelanja dalam negara kita. Kita pun tumpang rezeki lah. Setuju. Betul tak? Saya bagi tahu sikit lah, okay? Negara yang kaya ni tak datang untuk berbelanja saja. Okey. Diorang datang untuk berniaga, bukan belanja. Kita ni negara kecil je doktor. Okey, bila kita sign agreement dengan US ni, kita dapatlah perlindungan ekonomi, dan itu juga dipanggil sebagai Financial Umbrella of Sovereignty. Financial Umbrella of Sovereignty. Kedaulatan payung kewangan. Benda tu tadi buka TikTok kan, kedaulatan payung kewangan. Okey, Mail, kalau payung tu US punya, kan, kita berlindung bawah dia, itu bukan kita berlindung daripada hujan atau panas tau. Tapi kita dibayangi oleh payung itu sendiri. Masalah kita bukan berlindung daripada hujan atau panas. Tak juga. Kalau hujan pelaburan doktor, kita akan basah dengan duit. Betul tak? Apa yang jatuh dari langit tu bergantung pada bakti ataupun jasa kita pada alam sekitar, pada bumi ni. Okey? Macam tu pula. Kalau banyak pencemaran, hujan asid lah jadinya. Okey, dalam perniagaan pula, ianya akan menjadi hujan asid kalau perjanjian tercemar. Tapi doktor, saya tetap percaya bila ekonomi kita terhubung dengan Amerika Syarikat ni, kita akan dapat dollar magnetism yang stabil. Doktor. Menarik juga teori tu, kan? Cuma masalahnya dollar magnetism tu bukan istilah ekonomi lah pada semua. Itu lebih kepada istilah ciptaan awak sendirilah mungkin kan. Mungkin sesuai kalau dalam kelas fizik je. Tapi tak apa, saya faham maksud dia. Okay, sebenarnya yang kamu cuba nak sebut tu mungkin foreign capital inflow. Itulah dia aliran masuk modal asing. Itulah saya nak sebut tu. Cuma bila dah tukar jadi magnetism tu, dia kedengaran macam kita tarik pakai jampi serampah lah. Bukan dasar ekonomi lagi. Itulah maksud saya, doktor. Okey. Doktor, saya baca dalam artikel online, bila US join, inflation drop dan consumption boom, tinggi naik. Itu kan bagus kalau macam tu. Betul tak? Kalau inflation drop, consumption tinggi kan bagus. Tak juga kalau kita banyak berbelanja barangan luar, kan? Industri lokal pun nanti dianaktirikan juga.
kalau kita tak buat kerja ni dengan betul. Okey, sekejap Mail. Okey. Saya nak tanya, rujukan mana awak ambil semua ni daripada tadi ni? Sampai sovereignty semua ni. Saya banyak tengok akaun TikTok Ekonomi Goddess 88 tu. Dia pakai blazer masa explain. So saya percayalah. Pasal dia smart je kan. Pasal dia pakai blazer. Pasal dia pakai blazer. Saudara Mail, pakai blazer tak buat orang tu jadi pakar. Ya. Kalau ada beruk hua-hua pakai blazer, awak nak percaya juga ke? Tapi kalau kita tak sign, nanti US marah. Kalau US marah daripada kan, tadi awak cakap tapi kalau kita tak sign. Nanti kalau US marah, ringgit jatuh. Saya tengok video orang kata macam tu. Janganlah tengok video macam tu saja terus percaya. Mail, saudara Mail, kalau ringgit jatuh sebab kita jaga hak kita sendiri, tak apa. Lebih baik jatuh bermaruah daripada berdiri tapi dijajah balik. Apa guna buka TikTok? Apakah kejayaan sesebuah perjanjian tu bergantung pada siapa yang tulis syarat dan siapa lebih pandai main. Kalau Malaysia pandai runding, pastikan perjanjian tu buka peluang ekspor kita, bukan sekadar import barang apa diorang saja. Lagi satu, lindungi industri tempatan kita. Okey, kita lindungi dilibas daripada syarikat gergasi luar. Okey, kalau boleh masukkan juga klausa yang jaga hak pekerja dan kawalan sumber negara kita. Semoga supaya ianya semua terpelihara. Kalau semua tu dijaga elok, ringgit kita boleh kukuh, pelabur pun masuk, rakyat pun dapat kerja. Doktor ni macam takut sangat dengan US. Bukan takut dengan US. Tak, sekarang ni orang putih pun dah moden. Dia dah berubah dah. Dia datang ni pun dia nak win-win situation. Dia menang, kita menang. Win-win tu cantik atas kertas dia sebenarnya. Semua benda cantik atas kertas, tapi dalam realiti, satu menang besar, satu lagi menanggung hutang yang besar. Tapi kalau US buka kilang, rakyat kerja, ekonomi pun pusing kan? Kan bagus. Ekonomi pusing tu memang bagus. Ekonomi pusing tak? Ya, pusing. Ekonomi pusing tu memang bagus, betul. Tapi cuba fikir balik. Kilang tu guna tenaga kerja siapa? Kita kan. Tanah kat mana? Sini kan. Elektrik kita. Tapi untung dia bawa ke sana. Kalau setakat rakyat kita pasang skru tapi keuntungan terbang ke Washington, itu bukan ekonomi pusing, itu ekonomi kita kena pusing, kena skru. Yang kaya mereka, yang berpeluh kita kat sini. Alah, doktor janji ada pembangunan kan, rakyat pun terbela kan, ada dapat gaji, ada kerja. Takkanlah kita nak kekal mundur. Kenalah pandai guna peluang. Ya, janji ada pembangunan ya. Ya. Peluang bagus kalau kita kawal arah perjanjian tu. Apa yang nak jadi pada masa akan datang. Tapi kalau kita bagi orang luar steering, nanti kita yang kena tolak kereta, diorang yang kawal steering, kita cuma tolak saja. Arah ke mana diorang yang tentukan. Doktor ni skeptikal sangat lah. Tengok negara lain, bila US masuk, jalan elok, kilang banyak, rakyat diorang pun dah penuh dengan mutu, gaya, keunggulan. Saudara Mail, nampak bergaya tu luaran saja. Dalaman hutang menimbun. Banyak negara yang dibantu oleh US ni akhirnya tak boleh berdiri dengan kaki sendiri. Contoh macam Iraq, Afghanistan, Filipina, Haiti, Mesir. Doktor, saya rasa kalau kita terlalu takut, kita takkan ke mana lah. Kalau macam ni, kena beranilah ambil risiko sikit. Kita kena berani ambil risiko. Berani tu bagus, tapi jangan berani membabun buta saja. Orang yang terjun lombong bukan pasal dia berani tau, pasal dia keliru. Tapi kalau kita pandai main politik ekonomi, kita boleh kontrol balik. Kita ada menteri-menteri, ada orang-orang pandai dalam bidang ni kan, negara ni. Betul tak? Apa nak takut? Kita memang banyak orang-orang yang pakar ekonomi dekat negara kita ni. Masalahnya yang pandai-pandai tu ada dekat luar, bukan dalam kerajaan. Dan diorang ni lah yang selalu menilai tindakan kerajaan dan tak diendah, malahan diambil tindakan. Politik ekonomi bukan macam main dam ular tau. Bila dah kena telan dengan ular, turun bawah, kena panjat balik daripada ekor ular tu. Bukannya boleh turun naik atas macam tu saja. Doktor, saya yakin yang tak sokong perjanjian ni adalah konspirasi orang yang nak rampas kuasa. Percayalah. Kalau doktor banyak tengok TikTok, YouTube kan, banyak video cakap perjanjian ni akan buat rakyat jadi senang hati. Orang lain tu semua jealous je. Diorang tu nak rampas kuasa, nak jadi apa, kerajaan. Rakyat senang Senang yang macam mana tu? Cuba tunjuk negara mana yang tanda tangan perjanjian besar dengan US dan dia berjaya. Israel je. Itu pun hidup betul-betul dengan tiup oksigen daripada US. Kalau US tak pump kos perang dia, dah lama dah melingkup. Ada lagi lah. Negara lain tak ada. Ada ke? Ada.
Ada? Ada, tapi saya tak ingat nama negara dia. Lupa. Tapi ada satu lah saya tengok dalam YouTube semalam. Aduh, macam mana ni? Tengok daripada YouTube pula. Kat YouTube tu kadang-kadang yang bercakap tu pakai blazer kan, tapi pakai boxer. Rekod video duduk atas tilam bujang je. Kita tak tahu. Tak apa kan? Tak apa, janganlah doktor. fikir bulat-bulat. Tak apa, saya yakin doktor, kalau kita fikir positif, ekonomi pun akan positif. Yelah. Saya yakin Tapi benda Mael, ekonomi tak gerak dengan doa je. Okey, bukan dengan fikir positif je. Fikir positif tu bagus, tapi ekonomi ni bukan ujian psikometrik. Dia bukan ikut getaran hati. Dia ikut data dan juga dasar. Kan? Okey doktor, tapi saya tetap rasa ini adalah satu peluang. Kalau tak cuba kita tak tahu. Saya pun sebenarnya harap macam tu. Harap ni adalah peluang kita. Tapi kalau depan tu gaung, kita dah tak payah cuba dah. Dah tahu dah kita akan jatuh gaung. So tak payah jalan. Betul. Okey, baiklah, masa kita dah habis. Kesimpulannya, jangan terlalu percaya orang yang datang nak tolong-tolong ni tapi bawa syarat senarai panjang-panjang ni kan. Kita tak payah nak percaya sangat. Dalam ekonomi ni, kalau nampak terlalu manis, selalunya ada garam yang tersembunyi. Lagi satu, jangan percaya bulat-bulat apa-apa dalam sosial media. Jangan nak jadi pakar TikTok ke apa. Okey, masih. Okey. Rumah baru, hidup baru, jangan tunggu lagi. Kontrak lama habis sudah, masa nak lari. Belum ada wifi, jangan risau, jangan bimbang. Unify pasang free, hadiah pun datang. Unify, laju tanpa henti. Pasang percuma, hadiah menanti. TV pun boleh, iPad pun ada, atau free bill 6 bulan gembira. Streaming, gaming, Kerja semua senang, Unify ada, hidup pun tenang. cepat-cepat daftar, jangan tunggu lama. Wi-Fi power hadiah bersama. Unify, laju tanpa henti. Pasang percuma, hadiah menanti. TV pun boleh,